tanah lot banglo Alor Gajah, freehold nan bumi lot. Tengok video ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Ash dari DP2U. Kami bantu anda menjual, membeli hartanah impian anda. Hari ini Ash berada di kampung Paya Datuk, mungkin Pegoh, daerah Alor Gajah, negeri Melaka. Di mana di sini Ash ada berbaki lagi 4 lot tanah banglo untuk dijual. Di mana keempat-empat lot tanah banglo ini telah pun selesai proses pecah lot. Dan menariknya, keempat-empat lot tanah banglo ini telah pun mempunyai geran individunya yang tersendiri. Baik kita lihat kepada status geran individu tersebut. Ianya adalah berstatus hak milik kekal, freehold, dan boleh dibeli oleh non bumi kerana ianya berstatus open title. Dan kategori bagi keempat-empat tanah lot banglo ini telah pun ditukarkan kepada kategori bangunan. Manakala sekatan kepentingan pula tiada. Jom kita lihat tanah. Okey, ini adalah lot tanah yang pertama, lot B. Lot B berkeluasan 450 meter persegi dan owner ingin menjual dengan harga ringgit Malaysia RM130,000 sahaja. Bersebelahan dengan lot B ini adalah lot C. Lot C ni adalah berkeluasan 465 meter persegi dan owner ingin menjual dengan harga ringgit Malaysia RM135,000 sahaja. Bersebelahan dengan lot C ni, di hadapan ni adalah lot D. Yang mana lot D ni berkeluasan 484 meter persegi dan owner ingin menjual dengan harga RM140,000 Malaysia sahaja. Dan di sebelah lot D adalah lot E, lot yang terakhir yang masih lagi available di sini. Lot E ini datang dengan keluasan 470 meter persegi, yang mana harga jualan oleh owner adalah pada harga ringgit Malaysia RM136,000 sahaja. Jadi sekarang Ash berada di tengah-tengah rizab jalan yang telah pun siap diukur, yang mana rizab jalan ni telah pun digazetkan dalam geran. Jadi tak perlu risau mengenai rizab jalan dan juga ukuran sempadan bagi geran-geran tanah lot yang berada di sini. Jadi sekiranya anda sedang mencari tanah lot banglo di daerah Alor Gajah ini, bagi Ash ini adalah lot tanah banglo yang sangat strategik kerana dari sini untuk ke bandar Alor Gajah, untuk ke Highcom Industrial Park, untuk ke bandar Alor Gajah Highcom Industrial Park dan juga Kilang Honda, memakan masa selama 5 minit sahaja. Hari nak hujan. Dan untuk anda ke Pekan Masjid Tanah, untuk ke Tampin, untuk ke KTM Pulau Sebang dan juga untuk ke Afamosa Water Park and Resort, hanya mengambil masa selama 15 minit sahaja. Dan untuk akses cantik tanah ni, kerana akses sangat dekat dengan AMJ, dari sini ke hadapan sana adalah lebuh raya AMJ, memakan masa sepanjang 1 minit sahaja dengan kira-kira 500 meter. Dan untuk ke Highway Plus agak mencabar sebenarnya laluan ya, kerana owner telah bersihkan, namun sejak daripada dapat geran, iaitu pada sebulan yang lalu, tanah ni telah pun naik semak semula. Okey, untuk ke Highway Plus 7 minit sahaja. Jadi janganlah lepaskan peluang untuk anda memiliki keempat tanah lot ini yang sangat cantik. Owner dah ratakan dan juga anda boleh terus bina rumah banglo kediaman anda ataupun homestay sekiranya anda ingin menjalankan aktiviti perniagaan homestay. Jadi kawasan kampung tenang dan nyaman. Hari pun nak hujan, saya pun nak balik. Jadi jangan terlepas untuk membeli lot tanah ini. Dan sekiranya anda ingin membeli tanah impian anda yang lain, hubungi Ash sekarang. Bye bye.